Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha binti Yaakob dan rakan saya Humaira binti Muhammad Ruzi. Kami akan membentangkan analisis berdasarkan aspek penulisan akademik GWCP 1042. Penulisan akademik menuntut kesepaduan dan ketetapan dalam setiap bahagian wacana agar hasilnya tersusun dan mudah difahami. Keutuhan wacana, penggunaan petikan dalam teks dan penyediaan rujukan mengikut format APA edisi ke-7 merupakan antara elemen utama yang perlu diberi perhatian bagi memastikan penulisan bersifat ilmiah serta menepati piawaian akademik. Penulis juga perlu menitik beratkan kejelasan penulisan supaya isi yang disampaikan tidak menimbulkan kekeliruan dan dapat menyokong objektif kajian dengan berkesan. Oleh itu, penerapan semua elemen ini secara menyeluruh bukan sahaja memperkukuh kredibiliti penulisan, malah mencerminkan ketelitian penulis dalam penghasilan karya ilmiah. Keutuhan semantik merujuk kepada keutuhan dari segi makna dalam sesuatu wacana atau penulisan. Dalam konteks penulisan akademik, aspek ini amat penting kerana ia memastikan setiap ayat, frasa dan perenggan yang digunakan membawa maksud yang jelas serta saling berkait antara satu sama lain. Keutuhan semantik menumpukan kepada bagaimana makna disampaikan dengan tepat dan juga konsisten, tanpa menimbulkan kekeliruan atau pencagahan dalam penyampaian mesej. Dalam menghasilkan teks yang mempunyai keutuhan semantik, penulis perlu mengekalkan kesinambungan idea secara logik dan tersusun. Ini bermaksud setiap ayat harus menyokong makna ayat sebelumnya dan membawa kepada perkembangan makna yang seterusnya. Sebagai contoh, apabila penulis mengemukakan hujah, penerangan atau contoh yang diberikan perlu berkaitan secara langsung dengan isi utama dan tidak menyimpang daripada maksud asal. Selain itu, penggunaan perkataan atau istilah yang sesuai dengan konteks juga memainkan peranan penting kerana ia membantu pembaca memahami mesej yang ingin disampaikan tanpa salah tafsir. Secara keseluruhannya, keutuhan semantik membantu mewujudkan penulisan yang mantap dari segi makna dan mesej. Ia memastikan pembaca dapat mengikuti pemikiran penulis dengan jelas serta memahami tujuan sebenar penulis tersebut. Ia memastikan pembaca dapat mengikuti pemikiran penulis dengan jelas serta memahami tujuan sebenar penulisan tersebut. Dalam pembentangan atau penulisan akademik, menjaga keutuhan semantik bukan sahaja memperlihatkan kematangan bahasa seseorang penulis, tetapi juga menunjukkan ketelitian dalam menyampaikan maklumat secara ilmiah dan berkesan. Berdasarkan artikel ilmiah tersebut, dapat diperlihatkan bahawa berlakunya keutuhan semantik yang baik. Antaranya, tema yang dibincangkan adalah penggunaan teknologi multimedia dalam pendidikan dan perbincangan dalam setiap perenggan berfokus pada kesan, penerapan dan strategi serta polisi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkenalkan kurikulum yang berasaskan abad ke-21. Terdapat kesinambungan makna antara perenggan bermula dengan pengenalan isu huraian dasar serta strategi pelaksanaan dan akhirnya impak kepada pendidikan sekolah rendah di Malaysia. Semua maklumat yang dimuatkan berkaitan dengan satu idea utama yang menyatukan keseluruhan wacana. Seterusnya, bagi keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel ini ialah keutuhan leksikal. Dalam artikel ini pula dapat diperhatikan melalui penggunaan perkataan dan istilah yang konsisten serta saling berkaitan untuk mengekalkan kesinambungan makna dalam keseluruhan ayat. Penulis menggunakan pelbagai bentuk pengulangan, sinonim dan kolokasi yang berfungsi mengikat hubungan makna dalam perbincangan. Kata hubung dan ungkapan peralihan seperti selain itu, seterusnya dan hal ini menunjukkan bahawa turut memperkukuh keutuhan leksikal dengan menghubungkan idea antara perenggan. Penggunaan kata dan frasa ini bukan sahaja menjadikan teks lebih lancar, tetapi juga memantapkan kesinambungan dari segi struktur makna dan susunan ayat. Secara keseluruhannya, keutuhan artikel berbentuk melalui pilihan perkataan yang konsisten, variasi istilah yang relevan serta penggunaan unsur penghubung yang menjadikan penulisan lebih tersusun, logik dan juga profesional. Dalam konteks artikel ini, dari aspek keutuhan leksikal, penulis menggunakan perkataan yang konsisten dengan bidang pendidikan dan teknologi. Istilah seperti kurikulum, multimedia, pembelajaran dan kemahiran abad ke-21 diulang bagi mengekalkan fokus tema. Selain itu, penggunaan kata hubung dan rujukan seperti hal ini, rentetan itu dan bagi merealisasikan hasrat ini membantu menghubungkan ayat-ayat supaya wacana lebih kohesif dan tidak berulang secara membosankan.
Keutuhan gramatikal merujuk kepada kesepaduan struktur ayat yang terbentuk melalui penggunaan tata bahasa yang betul dan konsisten dalam sesuatu wacana. Dalam konteks penulisan akademik, keutuhan gramatikal memainkan peranan penting bagi memastikan setiap ayat dapat difahami dengan jelas, tersusun secara logik dan menyampaikan makna yang tepat tanpa menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Ia melibatkan aspek struktur ayat, penggunaan kata hubung, kata ganti nama, penentuan kata sendi, serta hubungan antara klausa yang membentuk satu keseluruhan makna yang mantap. Keutuhan gramatikal boleh dicapai apabila penulis menggunakan pelbagai bentuk unsur tata bahasa dengan betul dan juga seimbang. Antara elemen utama yang membentuk keutuhan gramatikal ialah penggantian, pengguguran, kata ganti nama dan penghubung. Elemen-elemen ini berfungsi untuk mewujudkan hubungan antara ayat dan perenggan tanpa perlu mengulangi maklumat yang sama. Sebagai contoh seperti penggunaan mereka, ini atau tersebut membantu menggantikan subjek yang telah disebut sebelumnya sekaligus mengekalkan aliran makna tanpa mengganggu struktur teks. Selain itu, penggunaan kata hubung seperti dan, tetapi, oleh itu, sementara itu dan seterusnya juga penting untuk menghubungkan idea dan menunjukkan hubungan logik antara ayat. Kata hubung bukan sahaja menggabungkan dua klausa atau ayat, tetapi juga berfungsi untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat perbandingan atau kesinambungan hujah. Dalam penulisan ilmiah, penulis juga perlu memastikan penggunaan bentuk kata, struktur ayat pasif dan aktif serta tanda baca dilakukan dengan betul. Kesalahan kecil dalam aspek gramatikal seperti penempatan kata sendi yang tidak tepat atau penggunaan kata ganti yang kabur boleh menjejaskan kefahaman pembaca. Oleh itu, ketelitian dalam aspek ini penting bagi memastikan keseluruhan teks teratur dan profesional. Secara keseluruhannya, keutuhan gramatikal bukan sekadar tentang tata bahasa yang betul, tetapi lebih kepada bagaimana unsur gramatikal digunakan secara strategik untuk mewujudkan kesinambungan dan kesepaduan antara ayat serta perenggan. Penulisan yang memiliki keutuhan gramatikal menunjukkan kecekapan penulis dalam mengawal struktur bahasa di samping menonjolkan kejelasan, ketepatan dan kematangan dalam penyampaian ilmiah. Berdasarkan penelitian yang dibuat, dalam artikel tersebut didapati bahawa keutuhan gramatikal ditegaskan dalam penulisan. Teks ini menggunakan struktur ayat yang betul dan tersusun dengan baik. Ayat majmuk dan kata hubung seperti oleh itu, selain itu dan dengan itu digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara idea. Penulisan juga menggunakan kata rujukan seperti mereka, murid-murid dan ini untuk mengekalkan kelancaran teks serta mengelakkan pengulangan subjek yang sama. Selain itu, saya akan membincangkan tentang topik format APA edisi yang ke-7. Dalam penulisan akademik, penggunaan format rujukan yang betul amat penting bagi memastikan setiap maklumat yang digunakan bersumberkan bahan yang sahih dan dapat disemak semula. Format APA edisi ke-7 ini digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan dan sains sosial kerana ia menekan kejelasan, ketepatan serta konsistensi dalam penulisan rujukan dan petikan. Melalui penggunaan format ini, penulis dapat menunjukkan tahap integriti akademik yang tinggi serta mengelakkan isu plagiat. Dalam APA 7, setiap rujukan perlu mematuhi beberapa elemen asas agar pembaca dapat menjejak sumber yang dirujuk dengan ditulis dengan format nama keluarga, huruf awal nama diri. Jika terdapat lebih daripada seorang penulis, tanda koma digunakan antara nama penulis dan simbol ampersand digunakan sebelum nama penulis terakhir. Selain itu, tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis dan diakhiri dengan nokta. Elemen ini membantu pembaca mengetahui sejauh mana sumber tersebut terkini dan relevan dengan kajian yang dijalankan. Seterusnya ialah tajuk sesuatu buku, artikel atau laman web ditulis dalam sentence case, iaitu hanya huruf pertama pada perkataan ditulis dengan huruf besar kecuali nama khas. Tajuk buku atau laporan perlu ditulis dalam italik manakala tajuk artikel tidak perlu. Di samping itu, maklumat penerbitan. Untuk bahan bercetak seperti buku, nama penerbit perlu dinyatakan selepas tajuk. Bagi artikel jurnal, nama jurnal perlu ditulis dalam italik, diikuti nama jilid, nombor isu serta halaman. Akhir sekali, tak lain tak bukan ialah pautan digital. Bagi sumber dalam talian, Digital Object Identifier (DOI) atau Uniform Resources Locator (URL) perlu disertakan di bahagian rujukan. DOI lebih digalakkan digunakan kerana ia kekal dan tidak berubah, manakala URL boleh digunakan jika DOI tiada.
Dalam artikel ini, penulis menggunakan format APA edisi ke-7 dengan baik secara keseluruhan. Penulis telah menyusun senarai rujukan dan petikan dalam teks mengikut gaya APA 7 seperti penggunaan nama pengarang, tahun dan pautan sumber yang jelas. Namun, ada juga beberapa kesalahan kecil dalam penulisan rujukan. Sebagai contoh yang dipapan di slide di belakang, ada satu contoh rujukan yang digunakan dalam artikel ini yang salah formatnya. Dalam APA 7, sepatutnya tidak menggunakan perkataan dan untuk pisahkan nama penulis. Sebaliknya, penggunaan yang betul ialah sibuk a person dan susunan nama perlu dimulakan dengan nama keluarga dahulu diikuti inisial nama pertama. Seharusnya ia akan menjadi seperti ini. Kesalahan ini kelihatan kecil tapi penting untuk diperbetulkan kerana dalam penulisan akademik, APA 7 menekankan konsistensi, ketepatan dan profesionalisme dalam setiap rujukan yang digunakan. Seterusnya, kejelasan penulisan. Dalam teks ini, penulis menggunakan bahasa yang formal sepanjang penulisan. Penggunaan bahasa baku amat penting dalam penulisan ilmiah kerana ia mencerminkan tahap profesional dan kesopanan dalam menyampaikan maklumat. Penulis juga mengelakkan penggunaan bahasa pasar dan ayat yang berbelit-belit supaya mesej yang ingin disampaikan lebih jelas dan terus kepada maksud yang ingin disampaikan. Gaya bahasa yang digunakan mudah difahami oleh pembaca menunjukkan penulis mengetahui cara untuk menyesuaikan cara penulisan dengan khalayak sasaran iaitu pembaca akademik atau pelajar. Selain daripada bahasa yang jelas, kejelasan penulisan juga dapat dilihat melalui cara idea disusun secara logik dan berurutan. Setiap perenggan dalam teks mempunyai fokus pada satu isi utama dan diikuti dengan huraian yang menyokong isi tersebut. Urutan isi pula bermula daripada pengenalan diikuti dengan perbincangan isi utama dan diakhiri dengan kesimpulan yang kemas. Susunan seperti ini menjadikan keseluruhan penulisan lebih teratur, mudah diikuti dan menunjukkan kemampuan penulis mengembangkan idea dengan sistematik. Dengan susunan yang logik dan berstruktur, pembaca dapat memahami jalan pemikiran penulis dengan lebih mudah sekaligus menjadikan teks lebih menarik untuk dibaca. Seterusnya, kejelasan penulisan juga dapat dilihat melalui aspek kohesi dan koheren wacana. Kohesi merujuk kepada hubungan antara ayat dan idea yang kukuh dalam sesuatu perenggan, manakala koheren bermaksud kesinambungan dan kesatuan idea antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Dalam teks ini, penulis menunjukkan kejelasan melalui penggunaan penanda wacana yang betul seperti selain itu, oleh itu dan kesimpulannya. Penggunaan penanda wacana yang sesuai membantu pembaca memahami aliran hujah dengan lebih mudah dan memastikan isi yang disampaikan tidak terputus. Di samping itu, wujud kesinambungan yang jelas antara isi dan hujah. Setiap isi utama disokong dengan penerangan dan contoh yang berkaitan, menjadikan teks ini tersusun dan senang diikuti oleh pembaca. Dari segi struktur bahasa pula, penulis menggunakan ayat yang gramatis dan tanda baca dengan tepat. Struktur ayat yang lengkap menunjukkan penulis memahami tata bahasa dengan baik serta mengetahui bagaimana menyusun idea dalam bentuk yang kemas dan teratur. Ejaan dan tanda baca juga digunakan dengan betul, contohnya penggunaan koma, noktah dan huruf besar yang sesuai membantu pembaca memahami intonasi dan maksud setiap ayat dengan lebih jelas. Selain itu, gaya penulisan keseluruhannya kemas dan tersusun. Hal ini menonjolkan tahap profesional serta memperlihatkan usaha penulis menulis secara akademik dan terancang. Penulisan seperti ini bukan sahaja mudah difahami tetapi juga menepati ciri-ciri penulisan ilmiah yang baik. Baiklah, sebagai penutup, saya ingin merumuskan keseluruhan analisis yang telah kami bentangkan. Secara keseluruhannya, artikel ini menunjukkan keutuhan wacana dan penulisan akademik yang mantap. Penulis berjaya menyusun isi dengan jelas dan tersusun sekaligus menjadikan huraian lebih mudah difahami oleh pembaca. Daripada analisis ini juga, kita dapat melihat bahawa penulisan akademik yang baik bukan sahaja bergantung pada isi yang kukuh, tetapi juga pada penggunaan bahasa yang tepat serta kesinambungan idea yang lancar.
Bagi cadangan penambahbaikan, penulis boleh menambah penanda wacana seperti selain itu, seterusnya dan tambahan pula untuk membantu kelancaran idea. Selain itu, contoh sebenar di sekolah juga boleh dimasukkan bagi mengukuhkan hujah dan menjadikan penulisan lebih realistik serta menarik. Sekian sahaja perbincangan daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.